pelik tau. Sebab banyak tempat macam ni. Atas, I ingat you cakap atas. Atas pun sama. Sini yang buat aduan. Okay. Sini siapkan longkang. Air nak pergi mana? Tak ada. Jadi banjir kat sini. Rumah orang masuk. Rumah ni masuk. Yelah sekarang ni walaupun developer isu, you nak tunggu developer tak boleh. Tak boleh. So majlis kena buat juga. Majlis kena settlekan juga. Buatkan longkang. You nak cakap developer tak boleh. Developer sudah lari. Developer sudah tak ada. Developer sudah hilang. Dah tak boleh cari. Sekarang majlis kena selesaikan lah. Ni air masuk lagi tak kalau tu hujan lebat? Dah 2 bulan tak hujan. Dah 2 bulan tak hujan. Nasib awak baiklah. Saya pernah datang tak rumah awak dulu? Saya tak pernah datang. Saya dah cakap dia tapi dia buat AWK buat tapi tak settle juga. Oh. Dia buat dia punya dalam lah, dia punya tu kan. Oh, dia off floor eh? Ya. Dia sini, tetapi problem dia, ini longkang tak ada. Dah lama dah ni. Buat dia. 3 tahun dah. Saya dah cakap dengan you dulu, longkang you cakap sana boleh buat. I ingat lagi. Dah buat. Tapi saya yang I cakap sini. You cakap sana ada longkang, sini tak ada longkang. Jadi majlis kena buatlah. Gini, dia bila air lebat, air tu tak sempat nak pergi sana. Dia masuk ke sini. Dia masuk sini kan? Dia akan limpah ke situ. Dia dah sampai situ. Dia lebih kuasa sampai dengan ambience tau. Dia I tak fikir. Tak tahu macam mana dia orang boleh sambung saliran kita. Okey gini, you panggil AWK. Nanti saya panggil. Abang AWK bagi dengan majlis ni. Sini memang banyak kawasan macam ni. Saya dah selesai banyak. Jalan juga tapi tak cukup lah. Yalah, tak cukup. Mungkin dia kecil ke macam mana. Itu sebab dia kat sini dia keluar sana. Yang ni belau menampung sini. Tak boleh nak cover. Sini penuh tak masa tu? Penuh sebab sampah. Sampah apa? Sini penuh sampah. Tak, sampah apa? Tikus, daun, plastik, lipas semua. Yang sini je? Sebab saya pernah banjir, saya cek belakang rumah tepi, diorang tak banjir. Saya je. Sebab Indrawati kata rumah kita paling rendah, panjang hujung. Sebab tu dia terkeluar. Tapi you datang je jumpa tu pun boleh. Jumpa siapa tu? NKB Razani ke apa.